Wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dan rahmatnya, dengan taufik dan hidayah daripadanya, kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang sangat agung, majlis yang sangat besar, majlis yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat yang khas. Malaikat yang khas tujuannya mencari majlis-majlis zikrullah. Disebutkan dalam hadis, apabila malaikat-malaikat ini berjumpa dengan majlis-majlis zikrullah, maka mereka akan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Dikatakan dia panggil halummu ila hajatikum. Dia panggil malaikat-malaikat lain, marilah kamu kepada maksud kamu ditugaskan, iaitu majlis zikrullah. Malaikat-malaikat yang ditugaskan khas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis zikrullah. Majlis seperti inilah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, majlis zikrullah. Majlis yang mana di dalam majlis tersebut disebut akan nama Allah dan nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila malaikat-malaikat ni jumpa dengan majlis-majlis yang seperti ini, maka mereka akan berkumpul, bertindak-tindak sampai ke langit. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak nampak, tapi sebenarnya penuh dengan malaikat bertindak-tindak sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlisnya adalah majlis yang sangat besar. Walaupun bilangan kita kurang, walaupun yang duduk dalam majlis ini mungkin orang-orang yang biasa, tetapi bila mana kita buat majlis zikrullah, maka adalah satu majlis yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keramaian, dalam keadaan berjemaah. Ada masa kita ingat Allah, kita berzikir, kita baca Quran dalam keadaan seorang diri. Itu bagus, alhamdulillah. Tetapi yang lebih afdal lagi, yang lebih aula lagi, yang lebih besar pahalanya adalah majlis yang kita buat secara berjemaah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis ni adalah majlis yang mana orang yang duduk di dalamnya tak akan menyesal. Di akhirat kelak kita tak akan menyesal, dan orang-orang yang duduk dalam majlis ni bukan saja akan mendapat banyak rahmat, akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, malah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang duduk dalam majlis ni Allah akan kabulkan doa-doa. Bukan itu saja, apa yang kita minta Allah akan kabulkan, apa yang kita minta jauh Allah akan jauhkan. Malah Allah Subhanahu wa taala akan buat satu benda yang sangat hebat, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan tukar kejahatan kita kepada kebaikan. Bukan saja Allah ampunkan, malah Allah tukar. Sebanyak mana kejahatan kita, bukan sekadar Allah ampunkan, Allah tukar jadi kebaikan. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni hanya ada dalam majlis zikrullah, ataupun bagi siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu saja, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang ke dalam majlis ni kerana ada hajat yang lain. InsyaAllah saya percaya kita semua datang semata-mata untuk berzikrullah, untuk berzikir, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan dalam hadis, sekiranya ada orang yang datang sebab ada hajat yang lain, maksudnya dia datang bukan nak duduk dalam majlis ni nak berzikir kepada Allah, dia datang bukan nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang bukannya nak belajar, nak menuntut ilmu. Malaikat bertanya kepada Allah, disebutkan dalam hadis tersebut, ya Allah, ada satu orang dia datang kerana ada hajat yang lain, bukan kerana maksud majlis tersebut dibuat. Maka Allah Azza wa Jalla beritahu, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum.
Mereka adalah satu kaum, satu jemaah yang mana orang-orang yang duduk dalam majlis tu tidak akan celaka. Mereka pun akan mendapat fadilah yang sama. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sukalah saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan supaya kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut sebagian ulama adalah amalan yang paling afdal. Mengikut sebagian ulama. Sebab apa? Sebab selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk amalan-amalan yang lain, solat, puasa, zakat, haji, bersedekah dan lain-lain kebaikan, Allah tak buat. Tetapi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasa kita dengar waktu solat Jumaat, ada sebagian masjid dia akan baca, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Allah dan malaikatnya. Allah berselawat dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berilah salam kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sempurna. Jadi selawat yang tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kelebihan dan fadilatnya. Kalaulah kita tahu kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan habiskan sebanyak masa kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana ulama kata kita nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kali pagi dan 10 kali petang.